perspektif mereka yang tersendiri. Kita ambil maklum dan saya kira mungkin sedikit masa lagi mereka juga akan buat sidang media mereka sendiri. Untuk pihak GSF, kita dalam fasa kedua, mohon doa, insya-Allah fasa ini akan berlaku dengan cepat. Kita harapkan dan kita akan dapat melihat mereka dibebaskan. Setakat ini ya, 23 sukarelawan, keluarga sukarelawan kita himpunkan mereka kerana kita nampak agak penting untuk mereka ini menerima maklumat lebih awal. Jadi saya sebelum datang ke sini, saya singgah ke sana dulu memaklumkan kepada pihak keluarga kerana mereka ini ada yang sudah terkesan apabila membaca pelbagai bentuk berita. Jadi kita faham bahawa ada berita yang sifatnya naratifnya bagus, ada berita ataupun bukan berita lah, kita kata ada posting yang tidak cukup masak yang menyebabkan mereka bertanya-tanya, mereka gusar. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Yang Berhormat Senator Menteri Agama telah memberi mandat kepada SNCC untuk kita berikan sokongan seluas-luasnya, termasuklah sokongan semangat, sokongan psikologi, dan insya-Allah fasa yang saya sebutkan ini adalah fasa 48 jam. Jika kita dapat maklumat sebegini dan kita dapat tahu bila mereka akan mula dikeluarkan, saya kira keluarga ini mereka akan mula tenang dan kita akan cari jalan untuk bersama mereka sampailah kumpulan ini jejakkan kaki di tanah Malaysia. Soal jaminan keselamatan ini adalah soal yang saya kira sangat sukar untuk kita kata kita dapat. Tetapi apa yang perlu kita tahu, misi ini adalah misi non-violence. Semuanya di atas kapal itu adalah kumpulan masyarakat sivil. Dan yang ketiga, seluruh dunia sekarang ini bukan saja bangkit, sedang memerhati setiap gerak-geri yang dibuat oleh rejim Israel. Jadi atas faktor inilah saya lihat Israel mula membuat negosiasi itu lebih cepat kerana tekanan dunia yang telah diberikan. Jadi saya kira ini adalah satu petanda bahawa apabila kita buat desakan, kita buat kebangkitan, kecaman dan sebagainya, itu memberikan kesan langsung kepada rejim Israel. Jadi saya juga ambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan terharu apabila seluruh rakyat Malaysia yang cakna bangkit, ada yang membuat demonstrasi, ada yang membuat perhimpunan. Walau bagaimanapun kita sangat pentingkan bahawa perhimpunan ini mestilah dibuat selari dengan GSF itu sendiri. Kalau di atas kapal itu berdepan dengan tentera Israel, dia boleh angkat tangan. Apa makna dia? Pasal kita latih dia. Angkat tangan ini adalah menunjukkan kita bukan nak provoke. Kita tak bawa senjata, this is non-violence. Jadi di Malaysia, resepi kita, budaya kita adalah boleh berhimpun, tetapi kita jangan sampai tahap kita pula termasuk dalam kumpulan yang melakukan provokasi. Jadi saya minta sesiapa yang ingin membuat perhimpunan ini untuk menjaga semua perkara ini kerana kita semua adalah pendukung Gaza, yang duduk di depan sebagai polis pun pendukung Gaza, yang ambil gambar pun pendukung Gaza. Jadi sama-sama kita cari kaedah yang paling terbaik untuk kita zahirkan bahawa kita marah, kita mengecam, kita tak puas hati berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pihak rejim Israel ini. Kapal apa? Kapal pemerhati. Keseluruhan delegasi yang berada di
atas kapal Summertime Jong. Alhamdulillah telah pun selamat mendarat di sebuah pelabuhan. Walau bagaimanapun saya akan maklumkan pada malam ini selepas mereka benar-benar sampai ke daratan. Ya, benar-benar sampai ke daratan. Ya, ada lagi? Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akan laksanakan sekali lagi sidang media pada malam ini pada pukul 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.